Hai, Desi di sini. Okey, semalam saya ada melihat satu posting daripada Harian Metro ke utusan online ke yang mengatakan Tun M patah tulang pinggul dimasukkan di IJN. Wow. Patah tulang pinggul tapi masuk IJN. Tak apalah. Mungkin di sana juga boleh dibuat rawatan bukan setakat jantung je lah. Saya terpanggil untuk komen mengenai isu Tun M patah tulang pinggul ataupun di dalam Malaysia kini dia mengatakan yang Dr. M retak tulang pinggul. Retak dengan patah dia lebih kurang sama lah, tuan-tuan. Kerana dia reflect kepada Allahyarham walid saya lah, Tuan Haji Syed Ahmad. Umur dia 80 pada ketika itulah, 80 ke 81. Very strong. Berjalan sana. Mahathir lagi strong lah, 100 tahun umur dia. Allah Ta'ala lanjutkan umur beliau ke satu umur yang cukup hebat lah. Kita pun belum tentu lagi, tuan-tuan. Jadi berbalik kepada Allahyarham walid saya lah, dia seorang yang aktif boleh bawa kereta. Dia balik rumah saya di Ditra, saya kata ambil lah kereta, pergilah bawa. Dia kata dia bawa balik sampai Kangak, tuan-tuan. Dia seorang yang independen, yang tak mau menyusahkan anak-anak beliau. Nak pergi mana beliau boleh bawa kereta sendiri. Beliau nak pergi mana beliau naik kapal terbang, beliau naik bas, beliau naik kereta api. Maklumlah, kalau naik kereta api dengan bas dapat potongan 50% warga mas. Terima kasihlah kerajaan Malaysia kerana memberi diskaun yang menarik lah untuk warga mas. Saya pun tak lama juga nak masuk warga mas, 5 tahun lagi, InsyaAllah, kalau umur kita panjang lah. Jadi berbalik kepada isu Tun M, saya melihat inilah masa yang sesuai untuk dia berehat lah. Allahyarham walid saya, apabila dia patah tulang pinggul dia, dia letak di sinilah, dia tak boleh berjalan. Dia menjadi, orang kata apa, tidak ketahuan lah bagi saya, orang Perlis katalah. Bukan ayat kasar, tuan-tuan, tidak ketahuan maknanya tidak resah, kerana sebelum ini dia boleh buat aktiviti apa saja, tuan-tuan. Dia lagi satu, dia hebat lah dari segi suka membaca buku lah. Arwah walid saya ni adalah seorang yang membaca buku, walaupun dia hanya cikgu maktab, tetapi pengetahuan dia dalam semua bidang lah bagi saya, sebab dia rajin membaca, tuan-tuan. Alhamdulillah. Okey. Dan itu turun kepada saya lah, tabiat dia itu. Saya juga suka membeli buku, walaupun saya beli buku baca 2 chapter saya tak baca, tapi saya melihat buku itu saya dapat pahala. Okey. Jadi daripada situ kesihatan arwah walid saya merosot dan akhirnya dia meninggal dunia lah. Tak apalah, Tuhan lebih sayang hambanya. Jadi berbalik kepada Tun M. Okey, saya melihat umurnya 100 tahun. Tadi pun saya bersembang dengan sahabat saya. Okey, kita membincangkan mengenai soal politik dan masuk sikit kepada Tun M. Jadi kita merasakan Tun M ini telah melakukan yang terbaik dalam pembangunan. Dia adalah bapa pembangunan Malaysia lah. Saya kena bagi dekat dia. Kerana negara kita maju, ada orang kata banyak sakau menyakau. Tak apalah, yang sakau itu geng jahat. Bagi saya ada juga geng-geng baik yang merasakan yang pengorbanan apa yang dibuat oleh Tun M ini membuatkan negara kita maju. Sebab saya pernah pergi merata, tuan-tuan, di negara ASEAN, di negara Asia. Okay. Tak payah pergi jauh-jauh lah. Kita pergi negara ASEAN seperti di Laos. Saya pernah pergi Cambodia. Negara mereka mundur, tuan-tuan. Mundur. Okey, di Laos saya ride motor saya seorang-seorang, tuan-tuan. Alhamdulillah, selamat. Saya melihat penduduknya miskin, tapi miskinnya seronok. Kenapa saya cakap miskinnya seronok? Kerana kerajaan dia memberi air, minuman, bir tanpa cukai. Cukup murah, tuan-tuan. Bir lebih murah daripada mineral water. Bir lebih murah daripada minyak, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan air bir di Laos lebih murah daripada minyak, kan? Rakyat Malaysia patut bersyukur juga yang bukan Islam lah, kerana minyak lebih murah daripada bir. Itu terbalik, tuan-tuan. Jadi di kerajaan Laos ini, walaupun rakyatnya miskin, mereka merasa seronok. Kerana apa? Bir murah, tak ada cukai. Rokok tak ada cukai, tuan-tuan. Hisap tong-tang rokok, downhill.
Buat sepak tepi jalannya. Marlboro no value. Lepas satu internet, tuan-tuan. Internet very laju. Kalau tak percaya, suruh hantar pergi Fahmi Fadzil, pergi duduk dekat Laos, duduk atas bukit tengok. Mereka duduk main internet. Gila babi, tuan-tuan. Babi juga dipersalahkan. Jangan begitu. Jadi, itu kerajaan. Bagi rakyat dia suka, tuan-tuan. Dan saya sendiri melihat cara pembangunan Dr. Mahathir dari segi ilmu, kan, dari segi apa sajalah. Kita harus bagi kredit lah dari segi sakau menyakau. Dari segi itu kita memanglah itu manusia. Tangan pun ada yang baik, ada yang jahat. Malaikat baik dengan malaikat jahat. Itu normal. Jadi dalam isu Dr. Mahathir ini ialah malaikat baik pun banyak juga yang menulis. Yang jahat pun banyak, kan. Jadi apapun dia seorang negarawan, saya anggap dia negarawan, tetapi dia telah mencemarkan, dia telah mencelakan negarawan itu kerana apa? Kerana dia bertanding tak habis-habis, tuan-tuan. Dia berpolitik tak habis-habis. Dia sepatutnya menutup negarawannya itu dengan dengan membuat orang kata apa, ceramah-ceramah yang membina negara. Kalau dia tak setuju bab politik tu, lantak pi lah. Okey, lantak pilah kerana pemimpin yang naik selepas dia mempunyai misi dan visi yang berbeza. They are not the same. They cannot follow your mind, Dr. Mahathir. They have their own thought. Wow, I'm speaking London, tuan-tuan. I'm speaking London. I don't know why. In front of me ada laut. Very nice. I like the scenery. I like the environment. Wow, terbaik dia say. Jadi dalam artikel Malaysia Kini ni, saya pun nak kongsi sikit lah. Dia punya ni mengalami keretakan tulang pinggul kanan dan memerlukan beberapa minggu untuk dirawat. It's okay, dulu relax, duduk kat sana, bagi sihat. Seusah akhbar dia, Sufi Yusof. Selepas penilaian perubatan telah disahkan bahawa Mahathir mengalami keretakan pada pinggul kanan dan Mahathir akan berada di hospital untuk rawatan. Mahathir dibawa ke hospital pagi ini selepas terjatuh di kediamannya sedang beralih ketika Mahathir sedang beralih dari balkoni ke ruang tamu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Semoga Tun Mahathir dipermudahkan. Okey. Itulah 100 tahun dengan itu dia naik basikal, tuan-tuan, dia naik kereta, kan. Jadi sepatutnya escort dia itu lebih cakna, kan? Kena sentiasa berhati-hati, tuan-tuan. Must be alert 100% lah. At any time Tun Mahathir boleh jatuh. Okey, kena jaga dia. Umur dah 100 tahun, tak perlulah jadi pengerusi, biasalah, tuan-tuan. SG4 bersama PAS, tak perlu fikir pasal politik. Masa kau dah dalam politik dah tamat. Dulu Mahathir juga yang kata Hadi Awang sesat. Depa nak timbai Mahathir juga. Macam mana, tuan-tuan? Politik ini kejam. Dia tidak mengira negarawan Tok Wan. Betul dia sih. Tiba-tiba hari ni saya makan roti bakar arang, tuan-tuan. Kena pula dengan telur separuh masak. Tetapi saya nak bagi tahu tips. Saya duduk makan banyak tempat dah ni, di tempat yang sama ni. Tak boleh pi, tuan-tuan. Telur tahu masak ni dia kena kicap yang masin, dia ada manis sikit. Dia bukan masin tak erti apa. Pok-pok ni makan habis, tuan-tuan. Saya tak faham. Dan lada hitam itu juga mainkan peranan. Nanti saya balik rumah saya akan bagi tahu. Tuan-tuan kena beli yang ni. Memang kena A1, tuan-tuan. Terbaik. Depan saya ni ada satu pulau lah. Cantik lah pulau ni. Malam saya tak pergi lagi lah. Tak ada masalah, tuan-tuan. Sibuk dengan urusan kerja. Kerja apa? Saya pun tak tahu. Cai.